Ini hampir semua maklumat berada di hujung jari kita. Hanya dengan satu klik sahaja, berita boleh tersebar kepada ribuan malah jutaan orang dalam masa beberapa minit sahaja. Tapi, pernahkah kita terfikir, adakah semua maklumat yang kita terima itu benar? Dalam podcast kali ini, saya akan membincangkan isu penyebaran maklumat palsu yang semakin berleluasa dalam masyarakat serta kaitannya dalam unit 4 Pendidikan Moral Tingkatan 5 iaitu penggunaan sumber dan penyebaran maklumat demi kesejahteraan sejagat. Maklumat palsu ialah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan dan bukti yang sah. Maklumat ini boleh hadir dalam pelbagai bentuk seperti mesej WhatsApp, hantaran media sosial, video, rakaman audio, gambar yang telah diubah suai ataupun kabar angin yang belum dipastikan kebenarannya. Persoalannya, mengapa maklumat palsu mudah tersebar? Antara punca utamanya ialah penyalahgunaan media sosial. Ramai pengguna berkongsi sesuatu maklumat tanpa menyemak kesahihannya terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga individu yang mudah terpedaya dengan tajuk sensasi dan terus menekan butang share tanpa berfikir panjang. Tidak kurang juga yang menyebarkan maklumat semata-mata untuk mengejar populariti, mendapatkan perhatian atau meningkatkan jumlah tontonan dan pengikut di media sosial. Akibatnya, berita yang tidak benar tersebar dengan begitu pantas sehingga sukar dibendung. Penyebaran maklumat palsu memberi pelbagai kesan negatif. Dari aspek diri, seseorang boleh kehilangan kepercayaan orang lain, menjejaskan reputasi diri serta menjejaskan masa depan mereka. Dari aspek masyarakat pula, maklumat palsu boleh mencetuskan panik, perselisihan faham dan pergaduhan dalam kalangan masyarakat. Lebih membimbangkan pula, perpaduan yang dibina sekian lama boleh tergugat. Bagi negara, penyebaran maklumat palsu boleh menjejaskan imej negara di mata dunia, mengancam keselamatan negara dan menggugat kesejahteraan rakyat. Sebagai pengguna media sosial yang bertanggungjawab, terdapat beberapa langkah yang boleh kita lakukan. Pertama, pastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kedua, semak maklumat tersebut melalui laman semakan fakta seperti sebenarnya.my atau sumber rasmi kerajaan. Ketiga, dapatkan pengesahan daripada pihak yang berkaitan dan sentiasa menyatakan sumber rujukan yang sah. Selain itu, kita juga perlu mengelakkan diri daripada menokok tambah maklumat, memfitnah individu lain atau memanipulasi suatu isu demi kepentingan sendiri. Fakta menarik yang ramai tidak sedar ialah sesuatu berita palsu biasanya tersebar lebih pantas berbanding berita benar kerana kandungannya lebih sensasi dan mengejutkan. Sebab itulah kita perlu mengamalkan sikap rasional sebelum mempercayai sesuatu maklumat yang diterima. Kesimpulannya, penggunaan sumber dan penyebaran maklumat yang beretika amat penting demi kesejahteraan sejagat. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita perlulah mengamalkan nilai rasional, nilai kejujuran, nilai hormat dan nilai kebebasan yang berlandaskan tanggungjawab. Ingatlah, tidak semua perkara yang viral itu benar. Semak dahulu, fikir dahulu, kemudian barulah kongsi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan tinggalkan komen. Jumpa lagi dalam podcast seterusnya.